Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, so macam biasa, hari Ahad, hari Minggu kita girat lah. Najahan dia kat depan. Dia menggunakan Z250 dia lah. So kita dua-dua Z, dua-dua naked bike. Hari ni mungkin nak pergi BD Polisen. Normal lah. Memang kalau orang dah follow kita, orang nak follow aku dah lama, kau akan perasan yang kalau motor baru je mesti pergi PD Polisen. Biasanya lah. So PD tu dekat je sebenarnya. Saja. Motor memang kena adjust preload lah. Aku dah tahu cara dah nak adjust preload belakang motor ni, supaya dia agak keras sikit lah kot. Tapi banyak kerja sikit lah, sebab dia kena buka belah kanan ni kan, cover dengan ada spare tank. Apa kita ride santai ya. Bila kita ride dengan kawan yang pakai CC kecil, yang pakai motor yang slow sikit, kita kena tunggu kawan. Cuma kalau nak tarik tu boleh je, cuma tunggu dekat checkpoint lah. Weh, dia dah jangan pakai slipper. Nanti bagi dah jalan depan tu. Bagi jalan depan supaya kita boleh ikut pace je. Jangan pakai slipper. Dia bawa keperasan sampai betul. Bahaya
Tergelap sekejap. Gelap. Macam ni. Yang highway tinggi panjang tu kan, aku tarik sikit tau. Jumpa kat apa, traffic light lah. Tahu tahu. Cuma aku bagi tahu lah, jangan terkejut lah aku ni. Gimana? Top speed kejap. Sebab sini jalan panjang kan. Aku saja off traction control. Tengok feel macam mana. Oh, goyang. Bahaya goyang. Lebih aku dapat dia. Terasa hilang traction baik. Ada traction lagi senang lah nak dapat top speed tu. Sebab apa? Sebab mungkin traction dia bagi kita stay dekat jalan kan. Kalau apa, kalau kita off traction control, dia akan goyang-goyang. Tapi off traction control ni sedap bila jalan town lah. So bila kalau off ni best sedap jalan town. Highway kena letak at least satu lah. 19 tu senang dapat. Boleh pergi lagi ni, tapi aku tak berapa berani lah. Dan motor ni bukan untuk top speed sebenarnya. Mungkin top speed pun dapat 19 lebih kot. Dekat off awal kan, mungkin lah. Tapi dah cukup memadai untuk aku dah. Sebab motor ni auto naked tau. Tak ada expect lebih sebenarnya. Okay, dah jalan sampai. Kita nak singgah kafe Kampung Kau. Sebab apa? Sebab makan kat sini dulu, sarapan dulu.
Tunggu reda ke hujan kan. Kalau tak reda memang balik lah lepas ni. Memang kalau makin lebat memang balik lah. Tapi sini dah bau pah hujan. So should be dia akan berhenti sekejap lagi. Dah ramai buka pukul 8 sekarang dah, baru pukul 8 6 minit. Dah ramai mantap siap. Masuk Hei, jalan macam ni lah, takut sebenarnya.